Assalamualaikum. Saya pula bukan mimpi, tadi memang real dihantar jarum pada tempat tidur. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, santau ni ada santau apabila dihantar dia terus masuk ke tubuh badan. Tapi ada santau biasanya yang dihantar, ada santau tidak mengena kepada yang orang ditujukan. Kemungkinan masa tu orang yang ditujukan santau itu dia tengah beramal, ataupun dia ada amalan-amalan yang istiqamah diamalkan, yang mengakibatkan santau itu tidak sampai ke tubuh badan dia, cuma jatuh tempat tidur, kadang jatuh dekat tepi tingkap, kadang jatuh dekat dalam bilik, tapi tidak mengena mangsa. Dia kalau kena, dia terus masuk. Dia lepas itu dia akan rasa sakit, badan dia akan sakit atau akan lemah. Sebab santau angin ni, dia mengambil masa untuk seseorang itu merasa yang dia telah pun disantau. Jadi kaedah-kaedah dia, kalau kita nak mengelakkan santau, boleh amalkan bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca dekat telapak tangan, baca 7 kali. Lepas tu niat minta dilindungi daripada sihir ataupun santau. Lepas tu hembus, sapu ke seluruh tubuh. Amalkan ni, ya, insya-Allah. Semoga bermanfaat.